Sebab itu tuan-tuan, kenapa saya rasa bahawa ura-ura pilihan raya akan berlaku pada tahun ini agak kuat. Yang pertama, perlu berlaku tahun ini daripada perspektif UMNO. Mereka tidak boleh membiarkan kerajaan ini terlalu lama, kerana nanti rakyat akan nampak hipokrasi Barisan Nasional. Kononnya no PKR, no DAP, tapi masih nak bersama dengan kerajaan ini. Kalau benar tak nak no PKR, no DAP, sebenarnya dia boleh tarik sokongan. Kalau dia tarik sokongan sekalipun, tidak tumbang kerajaan ini tuan-tuan. Masih tak tumbang kerajaan ini. Kalau benar, UMNO kena tarik sokongan. Tetapi nampak gayanya UMNO belum lagi nak menarik sokongan di peringkat federal, tetapi di peringkat negeri dah jelas lah. Kan, Johor jelas, Negeri Sembilan jelas, I think di Melaka pun akan jelas. Benda tersebut memang jelas. Now, coming back kepada persoalan utama, di peringkat pilihan raya umum, saya rasa nanti ia akan menjadi satu perkara yang sama juga. Itu saya kata Anwar Ibrahim dah kena scam dengan Zaid Hamidi. Apabila dia dibebaskan daripada 47 kes, kan, 47 kes, maka 47 kes itu therefore dia akan lepas ni memang kena scam lah. Anwar Ibrahim kena scam lah, kan. Kononnya akan kerjasama dan sebagainya. Rupa-rupanya tak kerjasama dalam pilihan raya yang akan datang. Baik tuan-tuan, saya bagi tahu, ini rahsia, tapi jangan beritahu orang lain tahu. Kita je tahu rahsia ni. Tuan-tuan tahu strategi, tuan-tuan tahu tak strategi Anwar Ibrahim menghadapi PRU apa dia? Tuan-tuan tahu tak strategi Anwar Ibrahim tolak Rafizi menghadapi PRU yang akan datang, PRU ke 2026-27 ini, ke 16 ini? Apa strategi dia? Strategi dia satu je, iaitu bergabung dengan Barisan Nasional. Itu strategi dia. Saya tahu benda ni lama dah. Kami tim Rafizi, kami dulu mengatakan kami tak setuju dengan strategi itu. Kami kata kalau kita nak menang PRU yang akan datang ini, which is the coming PRU, kita kena buat bina kekuatan kita sendiri. Kita kena bina kekuatan kita sendiri. Kita kena menjadi parti yang kuat, masuk gelanggang, lawan balik. Lepas itu kalau tak cukup, baru kita gabung. Tapi Anwar Ibrahim tak setuju benda tu tuan-tuan. Dia kata tak boleh, kita tak boleh bina kekuatan sendiri. So dia guna alasan bahawa kita kena kompromi dengan GPS, kita kena kompromi dengan UMNO, kita kena kompromi dengan GRS. Kerana nanti kalau kita tak gabung, mereka akan tarik sokongan, maka akan tumbanglah kerajaan ini. So after 3 tahun, kita realise kalau itu hanya itu saja strategi Anwar Ibrahim, kita tahulah bahawa takkan ke mana Pakatan Harapan selepas ini. And strategi ini diketahui oleh Barisan Nasional. So dia gunakan peluang itu untuk membiarkan Pakatan Harapan tidak membina kekuatan. So akhirnya Pakatan Harapan tak membina kekuatan sendiri tuan-tuan. So dia biar the last minute, kan, the last minute kita tengok apa yang berlaku di Johor, kita tengok apa yang berlaku di Negeri Sembilan, kita tengok apa yang akan berlaku di Melaka, dan lepas ini kita akan tengok apa yang berlaku di federal, di mana UMNO Barisan Nasional tidak akan bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau lepas ni dia bersama, kalau dia bersama okeylah, tapi kalau dia bersama memang dia bodoh lah. Strategically dia tak pandai lah. Tapi kalau dia berstrategi, macam saya kata 6, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan dahulu, kalau dia benar-benar bijak, kalau BN benar-benar bijak, dia akan bergabung dengan PAS untuk membentuk kerajaan baru. Dan kalau dia benar-benar bijak, dia akan bersama dengan apa orang kata, bersama dengan PAS akan bergabung dengan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan baru. Dan kerajaan ini tuan-tuan, memang dia akan dapat mandat daripada, bukanlah mandat macam mana, dia akan dapat majoriti mandat daripada rakyat. Dan GRS, GPS dia tak ada masalah. Ada orang kata GPS takkan nak bersama dengan PAS, dia akan ikut UMNO. GPS dulu pernah kata dia tak nak Anwar Ibrahim, tapi sekarang dia duduk dalam kerajaan Anwar Ibrahim. Bagi GPS yang penting dia jadi kerajaan, tak kisah letak siapa pun kat situ, letak Taliban pun kat situ, dia penting dia kerajaan. Dia tak sanggup jadi pembangkang tuan-tuan. Itu GPS. GPS punya style main dia memang macam tu. Okay? Dia punya hipokrasi dia ke arah itu. Dia yang penting dia adalah kerajaan. Dia tak kisah yang lain tu. Dana dia ada dan sebagainya, dia tak biasa jadi pembangkang. GPS adalah satu-satunya parti di dalam negara kita ni yang tak pernah jadi pembangkang kecuali sekali, tahun 2018. Itu pun dalam 22 bulan dia jadi pembangkang. Lepas tu dia jadi kerajaan balik, kan. Itulah hakikat GPS tuan-tuan. Baik, itu pilihan raya akan datang. So ramalan tu ramalan tak ada lagi. Kita relax dulu, sabar. Nanti saya akan pergi on the ground, kita tengok, kita survey, baru kita boleh tahu apa yang berlaku. Baik. Now, coming forward dalam akan datang ni tuan-tuan. Apabila KP Jecom dikatakan dicabar oleh
Albert Tay. Menarik Albert Tay mengatakan masa tu KPJCom dia buat laporan polis. Ini satu hal juga ni. KPJCom Syamgas ni dia buat laporan polis di Balai Polis Putrajaya mana tah, dia buat laporan polis kerana dia mengatakan beberapa kali Albert Tay telah mengadakan demonstrasi di Kementerian Komunikasi. Ini mengganggu penjawat-penjawat awam yang ada di situ. Baik tuan-tuan, sebenarnya betul kata Faizal Rahman, bukan level Syamgas sebenarnya nak buat laporan polis ni. Dia ketua pengarah JECOM, bukan level dia nak buat laporan polis. Sebenarnya kalau nak ikutkan nak buat laporan polis, pegawai-pegawai kat situ buat laporan polis dah cukup dah. So bila dia buat laporan polis, sebenarnya dia tak kena dengan level dia. Dia letakkan level dia setaraf dengan Albert Tay, which is secara politik dan secara perception dia tak betul lah. Kedua, buat laporan polis ni, budak-budak bawahan je pun buat laporan polis, tak ada masalah. Dulu kalau tuan-tuan ingat kan, menteri tak payah buat laporan polis, dia punya supol dia buat laporan polis, cukup lah. Kenapa ketua pengarah nak kena turun buat laporan polis? Bagilah pegawai-pegawai JECOM buat laporan polis, cukup dah. Itu yang pertama. Yang kedua, biar Albert Tay ada di situ, dia running his mouth lah orang kata kan. Running his mouth, dia kata, dia cabar, kita pergi berdebat lepas ini, kalau berani kita berdebat. Kata debat tu ni, kita debat berkenaan dengan isu ini, bla 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 sebagainya. Tuan-tuan, timbul persoalan utama. Okey, Albert Tay hari ini mengatakan dia akan terima debat itu, name the place, name the time, name the format, dia akan datang. Soalannya, berani tak Syamgas menjawab perdebatan tersebut? Berani tak berani? Saya macam terfikirlah nak konteks Syamgas ni. Syam, Assalamualaikum. Syam, saya anjurkan perdebatan tersebut, saya buat live. Kita tak live, saya pre-record lah. Nak tak? Saya pre-record dan saya tayangkan. Macam berani tak berani? Kan? Kalau Syamgas berani lah, kita cari satu tempat. Tak kisahlah siapa-siapa pun yang jadi moderator ke siapa. Bukan saya, tak semestinya saya pun jadi penjaga masa lah, bukan moderator pun. Kita ada format sekian, bentangkan. Pengerusi Barisan Nasional Zahid Hamidi mengingatkan seteru politiknya bahawa kerajaan perpaduan takkan dapat dibentuk tanpa sokongan 30 ahli parlimen daripada gabungan itu. Zahid yang juga Presiden UMNO menegaskan, tanpa 30 kerusi BN itu, Pakatan Harapan tidak akan mendapat majoriti di parlimen untuk menerajui kerajaan semasa. Jangan ada sesiapa yang cuba menafikan hakikat ini. Jadi jangan biarkan mereka memperlekehkan pengorbanan dan peranan yang telah kita mainkan, katanya pada Majlis Pelancaran Jentera BN Johor hari ini. Dalam pada itu, Zahid mengundang seteru politik BN untuk bertanding ke semua 56 kerusi pada PRN Johor. Silakan, kita jumpa di gelanggang, katanya. PH Johor sebelum ini mengumumkan ia akan bertanding semua kerusi pada PRN selepas BN Johor mengisytiharkan ia akan berbuat demikian. PH juga berkata ia akan meletakkan calon di kesemua 36 kerusi pada PRN Negeri Sembilan akan datang. Mengulas lanjut, Zahid berkata PRN Johor akan menjadi titik tolak kebangkitan BN dan gabungan itu mahu membuktikan pengaruhnya masih kuat. Kita mahu hantar mesej jelas bahawa gelombang biru BN akan kembali dan ia akan mula di Johor sebelum meluas ke seluruh negara, katanya. Beliau turut mempertahankan tindakan Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi membubarkan DUN sebelum penggalnya tamat, seterusnya mencetuskan pilihan raya bagi memulangkan semula mandat kepada rakyat. Kalau On Hafiz sekadar nak selesa, buat apa susah-susah nak bubarkan? Duduk sajalah di singgasana kuasa, katanya. DUN Johor dibubarkan pada 1 Jun lepas, 10 bulan sebelum penggalnya tamat, iaitu pada April tahun depan. Zahid berkata, BN akan masuk gelanggang pilihan raya kali ini dengan rekod prestasi dan pencapaian cemerlang, bukan sekadar janji kosong. Beliau turut menasihati ahli-ahli agar tidak bertelingkah mengenai calon dan fokus pada usaha menang pada pilihan raya. Hanya ada satu calon bagi kita, iaitu calon BN, katanya.
BN membentuk kerajaan Johor selepas menang 40 kerusi dalam DUN 56 kerusi pada Mac 2022, manakala PH menang 12, Perikatan Nasional 3 kerusi dan MUDA 1 kerusi. Penganalisis berpendapat pendekatan politik keras Dr. Akmal Saleh berisiko menonjolkan percanggahan terhadap pendirian UMNO dan berpotensi menyebabkan pengundi tidak pasti dengan hala tuju sebenar parti itu. Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hisamuddin Bakar, berkata retorik tegas Ketua Pemuda UMNO itu kelihatan bertentangan pendirian semasa parti itu yang menganggotai Kerajaan Perpaduan Pimpinan Pakatan Harapan. Ini mewujudkan keseimbangan politik rumit ketika UMNO cuba meyakinkan penyokong Melayu sambil kekal sebagai sebahagian daripada gabungan pemerintahan berbilang kaum. Katanya kepada FMT, beliau berkata, jurang antara kerjasama UMNO di peringkat nasional dengan retorik akar umbi boleh menyebabkan pengundi keliru tentang hala tuju sebenar parti itu. Eliau mengulas kenyataan bekas Ketua Pemuda UMNO, Airi Jamaluddin, bahawa kebergantungan Akmal kepada skrip politik lama dilihat perlu untuk mengelakkan UMNO terus kehilangan sokongan pengundi Melayu kepada Perikatan Nasional. Airi turut mencadangkan Presiden UMNO, Zahid Hamidi, bertolak ansur dengan gaya politik kontroversi Akmal kerana wujud ancaman jelas dan nyata di aliran politik konservatif yang kini didominasi PN. Hisamuddin mengakui politik identiti masih mempunyai pengaruh dalam kalangan pengundi Melayu, tetapi terlalu bergantung kepada formula politik lama tidak memadai untuk memastikan pemulihan jangka panjang UMNO. Menurutnya, pengundi muda Melayu semakin didorong isu seperti peluang pekerjaan, kos sara hidup, kemampuan memiliki rumah dan integriti tadbir urus berbanding retorik kaum semata-mata. PN berjaya meraih sokongan besar pengundi muda bukan disebabkan politik identiti semata-mata, tetapi kerana ia mampu menyampaikan mesejnya dengan cara lebih agresif, meyakinkan dan berkesan secara digital. PN mungkin dapat terus menguasai segmen pengundi muda Melayu jika UMNO hanya mengulangi retorik lama tanpa pembaharuan dari segi organisasi dan naratif. Penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali bagaimanapun berkata, UMNO tidak mempunyai banyak pilihan kecuali menghidupkan semula elemen mesej tradisional berasaskan nasionalisme Melayu untuk kekal berdaya saing dengan PN dan PAS. Jelasnya, UMNO bergelut untuk menguasai semula naratif Melayu Islam selepas kekalahan besar pada PRU 14 dan PRU 15, dengan sebahagian pengundi Melayu menganggap parti itu menjadi terlalu liberal dan kurang komited untuk mempertahankan kepentingan Melayu. Saya secara peribadi bersetuju dengan pandangan Airi bahawa UMNO masih memerlukan skrip politik lama kerana ia tidak lagi mampu bersaing dengan PN. Katanya, kerjasama UMNO dengan PH telah menjadikan parti itu lebih terdedah kepada serangan PAS dan PN. Khasnya dakwaan ia dipengaruhi DAP. Beliau berkata, membenarkan Akmal menerima pakai pendekatan lebih keras bertujuan meyakinkan pengundi Melayu bahawa UMNO masih berpegang kepada prinsip politik tradisionalnya sambil menyifatkan parti itu pragmatik dan mungkin menyesuaikan pendekatannya mengikut perubahan keadaan politik semasa. Keputusan Barisan Nasional Johor untuk bertanding solo dalam pilihan raya negeri Johor berisiko membuatkan parti itu ditolak rakyat, seperti yang berlaku dalam pilihan raya umum dan PRN 2018. Naib Presiden Parti Amanah, Datuk Mahfuz Omar berkata, hasrat BN Johor untuk bergerak secara solo juga bukan sesuatu yang mengejutkan. Saya selalu memperingatkan kepada rakan-rakan daripada BN, mereka harus ingat dalam sejarah 2018 rakyat menolak BN sehingga parti itu hilang kuasa pemerintahan di peringkat nasional dan juga negeri pada waktu itu. Jadi saya percaya bahawa sekali lagi rakyat akan bertindak sedemikian, PRN akan datang, katanya mengulas pengumuman pengerusi BN Johor. Datuk Wan Hafiz Ghazi bahawa gabungan itu akan bertanding solo di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, DUN, pada PRN Johor akan datang. Mengulas lanjut, Mahfuz berkata,
Pengumuman itu turut memperlihatkan kepimpinan BN di peringkat nasional gagal mengawal pendirian kepimpinan BN Johor berhubung kerjasama politik dalam kerajaan perpaduan. Sepatutnya, kata beliau, BN Johor perlu sedar bahawa gabungan tersebut berada dalam satu kuasa politik di bawah kerajaan madani di peringkat nasional. Tetapi saya lihat kerana sikap keras BN Johor yang mahu bergerak solo, akhirnya kepimpinan BN di peringkat nasional hanya mengikut sahaja kehendak itu, katanya. Mahfuz berkata, tindakan BN Johor itu juga memberi mesej negatif kepada rakyat kerana dilihat tidak selari dengan semangat penyatuan yang dibawa kerajaan ketika ini. Mesej yang diberikan oleh UMNO dan BN Johor ini bukan mesej penyatuan, tetapi perpecahan, dakwanya. Masyarakat khususnya di Johor mahukan politik penyatuan dan kestabilan. Sebab itu saya percaya rakyat akan menilai perkara ini dengan matang dalam menentukan sokongan mereka pada pilihan raya akan datang, katanya.